Bersepahnya bilik ni. Nak marah tapi kena sabar. Tak apa, ini kan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Hari ni kawan-kawan semua puasa tak? Puasa tau, jangan tak puasa pula. Kawan-kawan tahu tak apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan, bulan rahmat kepada umat Islam. Kita diwajib berpuasa di bulan Ramadan sebagai menunaikan salah satu rukun Islam yang 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan kepada kita akan kewajipan berpuasa ke atas seorang muslim yang mukallaf. Kawan-kawan pernah tak dengar lagu ni? Nawaitu Sauma ghadin an ada ifardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat, puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Kawan-kawan tahu tak apakah kelebihan berpuasa di bulan Ramadan? Ya, puasa memberi banyak kelebihan kepada kita. Dengan berpuasa, ia bukan sahaja dapat melatih diri menjadi seorang yang sabar. Ianya juga dapat menjadikan badan kita sihat. Selain itu, puasa juga dapat membentuk diri kita menjadi seorang pemurah. Ini kerana kita digalakkan bersedekah dan berkongsi rezeki dengan orang lain. Bukan itu sahaja, doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ni mudah dimakbulkan. Jadi, jangan lupa berdoa. Rugi tau tak berdoa di bulan Ramadan ni. Kita sangat beruntung sekiranya berada di bulan Ramadan. Kerana ini adalah peluang kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Rasulullah SAW berbunyi, Man sa Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Maksudnya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan penuh keimanan dan pengharapan, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ingat dia kawan-kawan, puasa tidak menjadikan kita lemah dan malas. Akan tetapi, puasa menjadikan kita insan yang hebat dan kuat sebagaimananya kuatnya tentera Islam dalam peperangan Badar. Tentera Islam tetap kuat walaupun mereka berpuasa. Jadi, kalau tentera Islam boleh menang dalam peperangan Badar ketika berpuasa, kita pun boleh kuat menjalani hari-hari kita kan. Di Malaysia, kita berpuasa dalam keadaan aman, makanan cukup, berbuka pelbagai juadah. Tetapi, saudara kita di Palestin berpuasa dalam keadaan sukan dan serba kekurangan. Ini mengajar kita untuk lebih bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Jadi, janganlah marungut kalau berbuka puasa tak ada ayam golek ya. Ayam golek? Sedapnya. Oleh itu, kita hendaklah berusaha berpuasa dengan sempurna. Kerana ini kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balik kampung jumpa telaga, jus tembikai perhilang dahaga. Bulan Ramadan iman terjaga, moga diterima amal ibadah kita. Ku mengharap ke Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.